Apa itu fi'il madhi, mudhari' dan amr? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah anda merasa keliru apabila mempelajari kata kerja dalam bahasa Arab? Jangan risau, kita akan bongkar rahsia 3 jenis kata kerja utama, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Mari kita mulakan. Pertama sekali, fi'il madhi. Madhi bermaksud sesuatu yang telah berlalu. Jadi, fi'il madhi digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sudah selesai dilakukan. Ciri utamanya ialah perubahan berlaku di hujung perkataan. Sebagai contoh, kita ambil perkataan kataba yang bermaksud dia telah menulis. Lihat perbezaannya. Jika kataba untuk lelaki, katabat untuk perempuan dan katabtu untuk saya telah menulis. Ingat, madhi adalah tentang sejarah atau apa yang sudah jadi. Seterusnya, fi'il mudhari'. Ia merujuk kepada perbuatan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Berbeza dengan madhi, mudhari' dikenali melalui penambahan huruf di awal perkataan. Huruf-huruf ini diringkaskan dalam perkataan ana itu, iaitu huruf alif, nun, ya dan ta. Mari lihat contohnya. Yaktubu, dia lelaki sedang menulis. Taktubu, dia perempuan sedang menulis. Aktubu, saya sedang menulis. Naktubu, kami sedang menulis. Hujungnya pula biasanya berakhir dengan baris depan, dhammah. Mudah bukan? Yang terakhir adalah fi'il amr, iaitu kata perintah atau permintaan. Ia digunakan apabila kita ingin meminta seseorang melakukan sesuatu. Fi'il amr biasanya dibina daripada fi'il mudhari' dengan membuang huruf di awal dan mematikan huruf di hujung. Dari yaktubu, ia menjadi uktub. Contoh lain, uktub bermaksud tulislah untuk seorang lelaki. Uktubi bermaksud tulislah untuk seorang perempuan. Fi'il amr bunyinya tegas tetapi penuh makna. Mari kita ringkaskan. Madhi untuk yang lepas, kataba, mudhari' untuk sekarang, yaktubu, dan amr untuk arahan, uktub. Jika anda faham 3 ini, anda sudah menguasai asas penting komunikasi bahasa Arab. Semoga video ini membantu anda lebih memahami perbezaan kata kerja dalam bahasa Arab. Jangan lupa terus berlatih. Ila liqa', ma'assalamah.